Yeah, ha! Nasi Kandar Fest 3.0. Kita turun sama-sama. Let's go, let's go. Datum Jelatek jadi saksi. Malam panas penuh rasa. Panas, panas, panas. Beratur 5 jam pon non jebro. Beratur pun tak hal bro. Janji kari banjir mileto. Banjir, banjir. Dah 2 jam beratur, still tak dapat lagi. Telur sotong. Sediakan laluan beratur tu awal-awal. Tu tak adalah orang motor-motor. Abang 3 pinggan abang. Ambil. Ha? Okey, Assalamualaikum guys. So, hari ni kita nak pergi ke Kandar Fest 3.0. Yes, Nasi Kandar Fest 3.0. Dia dekat area nak pergi ke Jelatek. Yang best dia untuk tahun ni, dia ada yang nasi kandar yang famous dari Penang. Dia ada tambahan, ada nasi kandar Kampung Melayu. Nasi kandar Kampung Melayu ada, dengan nasi kandar Din Maju, Jalan Gudwara, Penang. Sekarang dah pukul 12. Oh, dah pukul 1 lah. Sekarang pukul 1. Yang nasi kandar Kampung Melayu dengan Din Maju tu akan ada dekat sana dalam pukul 4. Dalam pukul 4 petang. Dan dia ada hari ni sahaja Hari ni sahaja pukul 4 petang. Mungkin sampai malam lah kot. Mungkin lah Ini apa yang aku punya plan lah. Kita orang akan makan dulu. Pilih je apa-apa nasi kandar yang ada kat sana. Kedai-kedai lain pun famous juga. Cuma yang lagi 2 tu legend lah kan, kat Penang kan. Kita akan makan dulu yang lain-lain tu. Yang lagi 2 tu mungkin kita akan buat untuk dinner. So sekarang kita on the way. Dia tak jauh pun daripada rumah kita orang. Dia dekat area Jelatek tu. So jumpa lah kejap lagi. Okay, bye-bye. Festival ni meriah sampai lupa diri. So guys, kita orang dah sampai dekat Datum Jelatek. Bapak ramai gila orang, beratur panjang. Aku rasa boleh dikatakan semua kedai beratur panjang. Ujung sekali media kata yang ni LC Line Clear, lepas tu Kudu. Ramai gila. Panjang gila. Rodin Maju dengan Jamal Muhammad. Aku tak tahulah macam mana nak beratur sampai ke hujung jalan. So sebab mana yang ada lah. Tak boleh lah, panjang sangat. Pening lah. Ramai, memang ramai. Aku tengok ada Hamidia, Line Clear, Kudu, Pelita Chai Lempak, Pokok Ketapang dengan Din Maju. Yang ramai Hamidia, Pokok Ketapang, Din Maju. Yang tak ramai yang tengah ni lah. Sebab Line Clear dengan Kudu ni kat KL pun ada. Kita dah berada di KL tu, takkanlah kita nak ambil yang KL punya kan. Mestilah kita nak yang macam kat Penang ke. Din Maju tu beratur panjang sama dengan Pokok Ketapang. Tu Kampung Melayu tak masuk lagi apa? Kampung Melayu pukul 4. Kalau setakat nak mengisi lapar tu boleh lah ambil pelita ni lah. Pelita ni berdapat warna ni. Ramai ni nak kita. Kita beli satu kongsi. And then nanti bila lah Kandar Kampung Melayu datang beratur. Masuk Kandar Kampung Melayu pula. Banyak lagi. Bila yang Kampung Melayu datang, kita nak beli juga. Pelita tu, Chai Lempak tu tak Penang juga kan? Tanya. Pelita kat sini ada. Tapi Chai Lempak tu dekat Penang kan? Butterwood. Dia cakap Butterwood. Oh, Chai Lempak ni Penang juga. Butterwood. Boleh lah ambil Chai Lempak tak banyak sangat beratur. Penang juga. Jom lah. Chai Lempak, Berai in the house. Kuah panas, sambal pedas. Hey yo, gang vibes, non-stop. Hari tu dapat apa ya? Dapat free Dapat free, kena follow dia punya IG ke TikTok ke. Brand apa ni? From ini brand Creamer Susu. Sekejap. Kalau benda free mengaruh pula tengok lauk sotong dia. No, sampai sotong dia banyak dah. So tadi ambil bawang banjir, sambal sotong. Tamak minta dulu betul. Dah lah RM10. Lepas tu bila bayar tu
Cik lah ni. Kan yang jual RM10. Patutnya selesai ni. Sungut pun dapat 2 Betul-betul 2 ekor lah. Ada sayur kobis, telur rebus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabana. Amin. Sedap. Walaupun dia sambal sotongnya sedap. Dia tak ada rasa kari yang pekat, tak. Dia ada rasa manis-manis sikit. Lepas tu ada rasa pedas-pedas sikit. Nak kata kari pekat tu tak lah. Okey lah, sedap. Sebab selama ni terlalu banyak brunch pelita dekat KL. Macam aku sendiri macam tak adalah teringin nak try pelita kan. Tapi sebab kan yang pelita yang datang ni dari brunch Penang, tu yang nak try tu. Rupanya memang sedap Cuma dia tak ramai orang beratur. Rasanya tak ramai peminat lah untuk pelita. Gaul jap dengan ni. Gaul dengan telur rebus. Lorong penuh asap pagi dah panas gila. Motor melintas bau kari menusuk kepala. Ayam bawang naik aroma daging merah full blast. Dia berlemak-lemak. Dah okay guys. So turn untuk aku makan. Yang tadi dengan wife aku tu kan, aku dah bagi duit. So first time aku nak try pelita cai lempak ni. Aku baru tahu cai lempak tu sebenarnya dekat Penang. So aku nak try kepala sotong. Bismillahirrahmanirrahim. Sotong ni lembut sedap. Patutlah wife aku kata sedap. Aku tak sangka sedap tau. Bismillah. Dah. Nasi dia sedap. Dia style, memang style Penang. Dia pedas-pedas. Ada rasa masam-masam. Dia manis dia kurang sikit. Ni ayam goreng ni. Ayam goreng kan. Bismillah. Ayam goreng ni sebenarnya ni lah. Ni Amanina punya tadi. Ayam goreng ni pun sedap. Sedap lah. Oh dia ada rasa manis. Tapi sipi-sipi. Aku tak pasti kalau pelita cai lempak ni famous tak dekat Penang. Tapi dah sampai ke sini, maksudnya kira ada nama juga boleh masuk dalam Iskandar Fest. Sebab yang ni antara yang tak beratur tau. Aku rasa orang mungkin ada tahu, tapi kebanyakan yang ramai yang tak tahu. Yang diorang anggap ni macam pelita yang biasa, pelita nasi kandar ke apa kan, pelita KL ke. Padahal ni pelita Penang juga. Tapi aku rasa diorang tak ada ajak yang Kedah dengan Perak. Kalau dia ajak Kedah Perak pun aku rasa best juga ni. Datuk Sagor, Tekan Lama, Kedah, Anustan, Nancy Lemak Royal, Yasmin. Sebab tahun lepas dia buat dekat Sawit Putra. Masa lepas solat aku lepak kat depan surau. Aku sembang dengan NKH punya admin lah. Aku tak pasti dia admin ke AJK ke, dia pakai baju NKH lah. So aku suggest dengan dia, tahun depan ajak lah yang Perak sekali, Perak, Kedah, negeri-negeri lain ajak lah sekali. Tapi tahun ni ada dalam 6 macam tu ya. Aku kan panjang lagi. Sebab tahun lepas dekat Sawit Putra aku rasa lagi panjang. Tapi yang tahun ni macam kecil sikit. Mungkin sebab venue aku venue dia tak besar macam dekat Sawit Putra. So aku harap pada Fried Chili, NKH, organizer Nasi Kandar Fest nombor 4 buat lagi besar. Tempat makan lah. Dia tak bayar seat tu, makan kat bawah tak apa. Tapi kena lagi besar. Baru syok. So next time kalau pergi Penang boleh try nasi kandar ni. Pelita Cheng Lai Cheng. Apa? Ya, pelita dia. Kena datang. Lepas makan ni aku nak pergi pusing-pusing ronda-ronda Datum ni. Lepas tu aku dah start kena beratur. Aku nak sekarang nak hunting nasi kandar Kampung Melayu. Sebab dia start pukul 4 kan. Tunggu pukul 4 nak kena beratur terus lah. Dia tak boleh nak lengah-lengah. Okay, kita makan dulu. Bismillah. Makan. Tadi tengok aku. Di hari tam bawa flat batu sejana inti soten sepuluh sepi padu arwah razak mula nak sambung terus maju. Mantap. Okay gang, so kita dah beratur. Sekarang pukul apa? Belum lagi pukul 4. Jam pukul 3 lebih. 3.50 macam tu lah. Dalam 3.50. Tapi dah beratur panjang gila. Aku ingatkan aku antara dalam 10 orang 20 orang terawal. Sekali bapak panjang baru pukul 3. So ya apa lah, demi Kampung Melayu. Kita try. Let's go. Okay geng, tadi pukul belum pukul 4 3
3 something lah. 3.50, 3.40 yang tu lah. Kau tengok jam sekarang kau apa. 5-7 minit 5-7 minit tak dapat beli lagi. Dah sejam lebih beratur. Kaki aku dah nak tercabut. Amanina pun dah tidur. Tapi aku dengar dekat depan tu ada barbecue. Kau orang dah start gaduh-gaduh. Tengok pukul berapa je lagi dapat. Aku tahu. Baik. Merah campur semua, pecah rasa meletup dalam jiwa. Okay guys, sekarang jam dah pukul 6. Dah 2 jam beratur, sikit tak dapat lagi. Tapi dah dekat lah. Dah dekat. Tapi still 2 jam lah. So, lagi aku update balik pukul berapa dapat. Okay Amanina, bye-bye. Amanina stay ready lah Amanina. Bye-bye. Bye. Nasi kandar kampung Melayu, rasa dia buat kau rindu selalu. Kuah pekat kari turun laju, sekali makan terus jatuh ke kalbu. Nasi kandar kampung Melayu, kalau tak coba memang rugi selalu. Ayam goreng daging merah jitu. Okay geng, setelah tengok jam, nampak? Tuh, start beratur tadi pukul 3.50 something macam tu lah. Sekarang dah pukul 6.30 lah kira. 6.30. So dalam 2 jam setengah beratur semata-mata nak nasi kandar kampung Melayu. Kan aku nak cari wife aku. Kaki aku dah nak tercabut 2 jam setengah serius. Tak larat aku. Okay guys, so setelah 2 jam setengah cukup beratur, tibalah masa yang ditunggu untuk unboxing. Amanina, ye! Unboxing, ye! Last makan 2020. Dah 5 tahun. Jom kita tengok apa yang abang ambil. Pagi buta, orang dah beratur. Aku malas nak pergi toilet dalam mall ni dia tak jauh, tapi kau kena jalan nak senang. Tu kita ada telur boy. Lepas tu dekat kampung Melayu ni dia tak ada komik, so aku ambil bendi 2, ayam bawang besar, dan ni dia telur sotong ni. Aku orang last. Aku tak tahu dia ada lagi kat belakang ke tak, tapi untuk tray tu aku yang last. Lepas dia cedok aku punya tu habis, so aku kira last lah. Dan yang penting kuah campur. Kalau kau tengok kampung Melayu ni, dia punya kuah dia kurang colour gelap sebab dia lebih pada kari. Kuah gelap Abang Linda kuah gelap dia ada, tapi dia letak sikit je. Dia bukan macam nasi kandar lain yang dia akan bagi lebih. So kuah dia okey lah. Abang nak duduk sini ke? Duduk lah sini. Naik. Pandainya. Jom. Okay. Jatuh pada muka. Okay, so aku nak try dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Apa nak aku try dulu ya? Ni ayam bawang. Aku try. Bismillah. Ayam sedap. Rasa juicy dia sebenarnya. Dia macam ayam goreng kan, tapi dia letak bawang. Ni bawang dia. Try bismillah. Bawang dia manis, tapi sebab dah campur ni aku tak tahu dah mana pergi bawang ni. Dah terselit-selit dalam ni. Ini. Oh, ini mantap ni. Telur sotong. Bismillahirrahmanirrahim. Lama tak makan telur sotong. Sedap gila. So, makan dulu telur sotong, telur ayam, bendi, gaul. Lah. Aku punya beratur yang 2 jam setengah tadi berbaloi. Memang sangat berbaloi. Hilang rasa pedang. Paling sedap antara semua. Nak jatuh Amanina, cuba duduk elok-elok. Aku rasa tahun depan belum tentu kampung Melayu ada. So kalau nak kena datang Penang lah. So kalau macam tu kena lah try. Kalau tak try rugi. Ayam bawang dia rasa juicy, luar garing dan lembut. Patut makan dengan bawang-bawang goreng ni. Dia punya telur sotong ni pun baik.
So aku dah tak mau makan. Manina pun dah start memberontak. Aku kena makan cepat-cepat. So tengok lah. Jumpa lagi. Bye. Okay guys. So settle. Perut dah kenyang. Hati dah girang. Manina pun dah ngamuk. So apa pengalaman dia? Pengalaman dia memenatkan tapi menyeronokkan dan tak payah pergi Penang. Tak ada line lah kat bawah ni. Saya nak order. Kena kat atas balik lah. Mana tahu. Tadi kita tu turun. Naik balik sebab kita nak order gigi kopi tapi bawah tak ada line. So bagi aku puas hati, seronok. Walaupun penat gila, memang penat. Aku sampai dah pukul 12 tengah hari Sekarang dah pukul tu dia 7. Gila pukul 7. Pukul 7 baru settle semua. So kita nak balik. Perut dah kenyang. So sana Puas hati. Sur. Cuma dia punya organizer tu tak tahulah fried chilies ke nasi ada hantar ke. Kalau boleh buatlah barrier tu awal-awal masa beratur tu. Kalau tak orang main potong. Tu. Kita orang yang kampung Melayu tu sampai 2 jam beratur sebabkan ada orang memotong barisan. 2 jam setengah. Bukan 2 jam je, 2 jam setengah. Aku yang beratur penat. Nasi Kandar Fest 4.0 bolehlah pertimbangkan untuk sediakan laluan beratur tu awal-awal. Tak adalah orang memotong-motong. Dia kalau setiap kedai kan, dia dah buat barrier, dah siap ada line. Setiap satu kedai ada satu line. Aku rasa tak akan jadi masalah macam ni lagi. So dia tak akan berulang. Sebab aku rasa ada yang daripada celah-celah tiang, tiba-tiba potong orang ke depan. Korang mana macam borak-borak dengan kawan-kawan. Sekali tiba-tiba memotong. Lepas tu orang depan aku tadi memang dah bergaduh-gaduh. Dah menjerit-jerit. Manina whoops. Manina whoops. Picit Okay geng. Yeah. Hari kedua dekat Nasi Kandar Fest 2.0. 3.0 sampai putar tahun lepas. Disebabkan hari ni kita ada penambahan lagi 2 nasi kandar. Ibrahim Shah dengan nasi kandar talam JB. Yes. So kita repeat lagi datang untuk hari kedua. Walaupun semalam kita dah end the vlog. Dia yang semalam yang kudu dengan Din Maju tu dah habis lah. Dah tak ada. Dah balik. No, not kudu. Bukan. Kampung Melayu dengan Din Maju. Kampung Melayu dengan Din Maju. Diorang dah bungkus awal. Diorang dah balik Penang dah pagi tadi. Yes. So dia diganti oleh nasi kandar talam JB dengan Ibrahim Shah. Ibrahim Shah ni dulu kalau orang yang betul-betul peminat nasi kandar dari KL ni, diorang tahu lah dia antara yang legend dan famous dekat KL ni. Sebab dia sama kawasan dengan Kudu, Yasin dengan Siti. Lepas tu dia dah pindah dah sekarang. Aku pun baru tahu sebenarnya dia pindah dekat Shah Alam. Dia pindah Shah Alam. Tapi kita orang repeat hari ini untuk makan nasi kandar pokok ketapang. Yes. Semalam panjang orang beratur. Bila orang beratur dah tak panjang tu, time tu kita orang dah beratur Kampung Melayu. Kampung Melayu punya beratur semalam. Hari ni aku boleh target lah. Hari ni sebabkan yang legend Penang tinggal satu je lah. Tinggal Jamal Muhammad yang pokok ketapang. So aku expect Jamal Muhammad akan panjang gila hari ni. Hari ni mungkin kita first target kita Jamal Muhammad. Second kita tak tahu lagi, tengok macam mana. Sama ada Talam JB ataupun Ibrahim Shah. Let's go. Goodbye. Lampu lorong Johor, kabut tipis menari. Okay guys, hari kedua. Day tu, aku tak pasti kedai mana yang paling ramai. Tapi apa aku tengok kat luar tadi macam belah sana yang ramai. So aku rasa Jamal Muhammad paling ramai. Jom. Okay geng, seperti yang dijangka, paling tak ramai orang antara yang baru-baru ni. Apa nama nasi kandar talam. Yang ramai sebelah sini Ibrahim Shah, sini Jamal Muhammad sampai belakangan. So kita punya strategi sekarang, kita akan makan nasi kandar talam dulu. Lepas tu baru dah settle apa semua, baru kita pergi beratur Jamal Muhammad. Sebab sekarang tengah lunch hour, jam pukul 1. Memang tengah lunch hour. So mana-mana pun memang beratur. Tapi paling kurang ni lah. So kita makan ni dulu. So kita tengok ada lauk apa yang kita ambil. Okay bye.
Benda hijau kau bisanya dicampur satu-satu. Daging satu. Daging bagi tak dua tau. Dua boleh. Lepas tu kobis kuah campur telur boleh tak ada? Telur habis. Telur asin. Boleh telur asin. Boleh lah telur asin. Tiga. Kuah campur. Okay guys, so dapat Sikandar setelah tadi aku beratur pukul berapa lah? Aku dah lupa. Tapi sekarang dah pukul 1.42. So dapat lah. So kita pergi try. Walaupun dia paling pendek, tapi still ramai orang. Aku tak dah cakap still lama nak tunggu juga. Penat juga menunggu. Okay geng, kita nyerah Sikandar sampai. Aku dah dapat tadi kan. Kalau nak makan kat bawah tu memang ramai gila Tapi nasib baik dekat Datum ni dia ada banyak kursi-kursi bench macam ni tau. So kau boleh makan lah kan. Dekat atas ada, bawah ada, rata-rata ada. So tak payah risau. Jom kita unboxing. Tahap ketebalan dia kurang tebal daripada Kampung Melayu semalam. Tapi dia lebih kurang macam Cheng Lai Pak. Apa? Lai Cheng Pak. Pelita Lai Cheng Pak. Lai Cheng Pak. Lai Cheng Pak. Cheng Lai Pak. Cheng Lai Pak. Tak tahu lah. Pelita tu lah. Ni lah. Wow. Oh. Yang best bawang goreng ni aku minta dia letak. Dia kau boleh pilih nak letak atau tak. So ni daging dia tebal. So aku ambil dua daging sebab aku kongsi dengan awal kan. So dua. Telur rebus habis. So aku ambil telur masin. Lepas tu dia ada kobis dengan bawang goreng. So jom makan. Bismillahirrahmanirrahim. Dah lama ke? Lembut. Lembut dan sedap. Ke sebab aku ada rasa manis-manis tu sebab bawang melekat kat sini, bawang goreng. Dia punya daging ni style bukan mamau. Dia macam style Melayu punya gulai. Tapi sedap. Serius sedap. Sebab nasi kandar talam ni aku rasa dia kedai ni lah banyak Melayu. Dia macam nasi kandar Melayu. Kalau aku salah betulkan lah. Aku rasa sebab apa yang aku nampak lah tadi. Aku nak makan sayur, daging, bawang sikit, sayur sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap gila. Sedap. Nasi kandar fest ni aku rasa dia paling underrated lah. Yang lain semua ada nama tau, walaupun tak sepanjang orang beratur. Nasi kandar talam ni aku tak kenal. So aku rasa dia underrated. Dan bagi aku sedap gila. Serius. Itulah. Nasi kandar talam jadi berbaloi. Aku tengok price list daging ni seketun RM6. So dua RM12. Tapi total aku bayar tadi dalam RM16 macam tu je. Aku tak tahu dia macam jadi murah pula. Dia harga telur masin kobis dengan kot dengan bawang goreng. Aku tak pasti bawang goreng dia charge ke tak. So dalam RM12 tu dia tambah jadi RM16. Okey sangat tu, murah. So aku nak makan. Jumpa korang kejap lagi. Bye bye. Okay guys, so dah rehat, dah solat, dah makan tadi kan, dah turun sikit. Sekarang pukul balik makan pukul 2.59. So kita akan start beratur Jamal Muhammad. Tengok pukul berapa siap. Kau dah lari YouTube tengah tu makan nasi. Aku lari sebab nak makan nasi kandar. So kalau makan siang tu berapa banyak kau nak kena ringgit? Tahu lah, aku main lari je. Lari bagi dia aku nak buat 11 kilo. Okay guys, so aku dah start beratur. Aku paling ujung, tak ada orang. Hafi depan tu bapak panjang gila. So sekarang pukul 3.2. So kita tengok pukul berapa aku start. Aku akan dapat nasi dan pukul berapa aku boleh makan. Jom.
Okay geng, sekarang dah pukul 5.30, 5.24, kira 5.30. Aku start beratur 2003, sekarang 5.30. Tapi sebenarnya aku dah sampai sini, so at least dah dekat lah. Harapnya Raya sempat, bukan sempat, Raya cepat sikit lah, dah penat gila. Dah 2 jam setengah. So jadi aku dapat pakai, aku tunjuk je apa yang aku ambil. Okay, bye. Ayam bawang dah ada. Lepas tu telur sotong, kopi, Ini kata nak. telur rebus ada dah. Dah bang. Apa dah boleh? Ya. Apa? Ini boleh lah. Ini apa ni? Boleh. Ya, ayam apa? Ayam boleh manis. Boleh lah. Ada. Lagi? Telur sotong, telur rebus. Okey, semua dah tersedia lah. Kopi dah. Okey. Tarik sikit lah buat video yang kadang-kadang apa. Ayo. Hello, tak boleh lah you. Betul ya. Apa sudah sotong ada undang sama. Okey bang. Okay. So aku dah dapat nama Muhammad pukul Ketapang. Aku start beratur pukul tadi pukul 3 kan. Tahu sekarang pukul apa? 5.37 bhai. Lagi lama dekat Kampung Melayu tu. Aduh, sakit dah pinggang aku 2 jam setengah. So cik wife aku, jom lah kita makan. Jom. Okay guys, so korang dah dapat makanan. Ush, yang ni saiz dia lagi besar, tebal. Jamal Muhammad, Pokok Ketapang. Aku first time, walaupun dia famous, aku first time unboxing. Weh, nasi dia banyak Aku ambil telur sotong Jamal Muhammad dia lain tau. Dia jenis panjang-panjang ni. Kalau semalam Kampung Melayu dia potong-potong, yang ni dia tak potong macam ni. Memang telur sotong seketul. Lepas tu telur boy. Aku nak ambil ayam bawang ni, tapi ayam bawang tinggal part dia yang tak best. Aku ambil ayam madu. Dan macam biasa kubis. So, mari mulakan acara kita. Macam biasa, aku akan bagi 2 dengan wife aku. Nak kena try telur sotong dia. Makan telur sotong lu. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut macam makan jelly tu. Telur sotong dia sedap serius. Aku first time makan Jamal Muhammad selama dia orang tak nak pergi. Ayam dia ayam dada. Ayam madu dia bukan rasa manis saja. Dia ada rasa manis, tapi ada rasa berempah. Manis yang berempah. So aku tahu lah kenapa Jamal Muhammad ni antara yang famous kat Penang. Sebab dia sedap. Dia bukan yang standar biasa-biasa. Dia rasa pedas dia, rasa kari dia, campuran kuah dia pun menarik, sedap. Dan aku ambil ayam madu, so dia ada rasa manis sikit. Dah dapat tu order kari ni. Memang tak boleh disangkal Jamal Muhammad ni antara yang sedap juga Penang. No wonder orang beratur panjang kat Penang. Tapi sebenarnya Jamal Muhammad ni dah buka lah kat KL. Tapi aku tak pernah try pun. Dekat area Kores, dekat KLCC kan dia ada. Lepas tu dekat Ampang pun ada. So betul lah aku punya expectation yang untuk hari kedua ni memang akan Jamal Muhammad paling panjang. So aku nak makan. Jadi apa-apa aku update balik. Baik. Okay geng, so habis dah video. Aku lupa buat outro hari tu. Jadi aku nak ucapkan tahniah kepada organizer Fried Chilies NKH yang berjaya realisasikan event Nasi Kandar Fest 3.0. Event memang superb, memang best. Aku siap dapat makan sampai 4 kali. 2 hari aku datang. So best. Cuma aku harap untuk penambahbaikan apa yang aku cakap dalam video lah. Buat barrier awal-awal. So supaya tak ada yang potong ke apa ke, ada kecoh-kecoh ke, tak ada. Dan panggil legend-legend dari Kedah, Perlis, Perak kan, dan negeri-negeri sekitar. So aku nak ucapkan tahniah lagi sekali kepada organizer. Harap akan ada Nasi Kandar Fest 4.0 yang lagi meriah dan lagi gempak dan besar. So kalau korang suka video kali ni, jangan lupa tekan like, komen, share dan subscribe. So sampai berjumpa lagi di Woops TV. Assalamualaikum. Kita tiga naikkan suara. Woops TV tengah meletup kawan.
Game bal, please game. Sudah sotong ada, udang sambal ada, kilo ikan ada. Apa 3 pinggan apa? Habis.